Macam mana nak tengok harga emas di Public Gold? Saya tak faham lah. Ada 6 kategori harga yang terpapar di apps Public Gold. Jadi macam mana nak fahami? Yang pertamanya, harga emas gap. Harga dia revise setiap 24 jam iaitu pada pukul 12.30 malam. Tapi dia juga boleh di-rewind pada bila-bila masa jika ada berlaku perubahan mendadak, menaik ataupun menurun melebihi RM5 1 gram. Yang kedua, harga jongkong emas, gold bar. Harga ni berubah setiap 20 minit. Apa gold bar yang terlibat? Daripada gold bar 5 gram hingga gold bar 1 kilo. Yang ketiga, harga dinar. Dia pun macam gold bar tadi. Dia berubah setiap 20 minit. Item daripada 1 dinar hingga 10 dinar. Yang keempat, small bar, dinar dan juga gold bar. Serendah 0.5 gram hingga setengah dinar. Harga ni fix tuan-puan. Dia hanya berubah bila Public Gold dah tetapkan harga baru. Yang kelima, PG Jewel. Harga PG Jewel yang dipaparkan ni ialah harga belian dan harga jualan semula barangan kemas Public Gold. Dia ada harga emas 999 dan juga 916. Dan yang terakhir, harga non-PG Gold buyback. Harga belian semula emas bukan jenama Public Gold. Dia pun ada emas 999 dan juga emas 916. Puan-puan faham kan cara nak baca harga emas di apps Public Gold? Bagi nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi fund sign up. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.